saya sampai sekarang saya ingat benda ni. Saya syuting masa tu kru semua lelaki kat luar. Kita datang kita nak bagi mood ceria. Yes. Dan sekarang Daya baru pergi happy cerita. Daya baru pergi PD hari tu kan. Best tau. Daya naik jet ski. And saya macam sedih gila terdiam sebab dia macam cakap something macam ni. Kau naik jet ski, kau lagi besar dari jet ski. Kau macam mana pula kau bawa jet ski tu? Aduh, gelak ramai-ramai. Biadab. Serius, saya macam terkedu je. Saya macam, Wow. Saya kata, aku datang nak cerita macam benda Benda happy-happy. So, itulah Biadabnya. harsh reality daripada saya start hosting. Maksudnya along the way, ada je benda-benda situ. Contoh macam orang pakaikan baju ke apa kan. Kalau kurus sikit ni, elok ni. Kalau kurus sikit ni, lagi elok kalau macam ni. Betul. Saya macam, adakah aku patut lawan ke macam mana? So, no matter how much Daya maksud I lose so much weight. Daya bukan jenis, Daya food lover. Akak nampak Daya food lover. And I'm also a very active girl. Sangat-sangat aktif. Walaupun Daya asthmatic, Daya ada asma, I need to be aktif untuk jadi fit. Maksudnya jadi sihat. Yes. And I enjoy it very much. But Daya tak boleh lari daripada benda yang that thought tu macam sakitnya rasa. Macam kau cakap benda-benda macam ni kan. Lepas tu macam, hari tu ada, ni the same production. Cakap, editing semua nampak. Sebab nampak daripada angle tu kan. Nampak macam besar lah nampak. Macam, benda ni normal ke untuk, I mean that I can improve myself to be better. But I think this is like really body shaming dan menjatuhkan aku. Macam tu kan. Jadi that's why Daya rasa kau tanya pasal insecurity, benda tu masih ada. So apabila benda tu benda tu orang feed you, tapi Daya bukan jadi psycho. Tak, I don't want myself untuk macam tu. Tapi benda tu ada. Benci lah macam alah kena sebut lagi ke ni. Ada orang masih lagi ke nak apa yang tak cukup lagi nak dia kata itu orang jadi gila tu ada orang jadi macam tak nak makan langsung. Betul. Sebab dia jadi psycho sebab dia ambil apa orang cakap. Sudah honestly dia tak ambil apa orang cakap. sebab positif punya orang. Alhamdulillah lah kan. Cuma bila dia bekerja dalam situ memang dia kata apa, this is the first and last time aku kerja production ni.